Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Syahayamani binti Raja Syamuddin bersekolah di Sekolah Kebangsaan Stesen 6 Kota Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Saya amat teruja untuk kongsikan kepada pembaca di luar sana berkenaan macam mana kalau kali ini kita berjaya. Buku ini adalah buku motivasi yang ditulis oleh Dr. Ashraf yang berkongsi perjalanan hidupnya yang penuh dengan cabaran dan liku-liku. Buku ini menceritakan bagaimana Dr. Ashraf pada mulanya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Namun, perjalanannya membawanya ke arah yang berbeza, iaitu dalam dunia penulisan, penceramah dan pembangunan diri. Buku ini adalah kisah tentang kegigihan, keberanian untuk mencabar nasib serta ketekunan dalam mengejar impian walaupun melalui jalan yang tidak dijangka. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publication dan berharga RM32. Bagi saya, harga buku ini amat berbaloi untuk dibeli. Dr. Ashraf adalah seorang penulis, penceramah dan motivator yang terkenal dengan penekanan pada tema pengembangan diri dan kejayaan hidup. Beliau banyak berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui buku-buku dan seminar-seminar motivasi. Dalam buku ini, beliau membawa pembaca untuk memahami bahawa kejayaan bukan hanya mengenai mencapai cita-cita yang pertama kali dirancang, tetapi juga mengenai ketabahan, keupayaan untuk berkembang dalam pelbagai situasi hidup. Pengajaran yang kita oleh dapati dalam buku ini ialah: pertama, perjalanan hidup tidak selalu lurus, di mana Dr. Ashraf mengajar kita untuk menerima bahawa hidup tidak selalu mengikut pelan yang telah kita tetapkan. Kedua, jangan takut untuk berubah. Perjalanan hidup yang tidak selalu mengikut pelan yang kita tetapkan mungkin membawa kita ke arah kejayaan yang lebih besar. Ketiga, kegagalan adalah sumber pengajaran. Kegagalan bukanlah pengakhiran, tetapi ia adalah peluang untuk kita belajar dan bangkit semula. Secara keseluruhannya, buku ini mengajar pembaca untuk terus berusaha, tidak mudah putus asa dan selalu terbuka kepada peluang yang ada walaupun hidup kita berbeza daripada yang dijangka. Sekian, terima kasih.